Jangan politik ucapan dasar Tuan Yang Terutama TYT dalam pembukaan sidang Dewan Undangan Negeri dalam tempoh 1-2 hari. Ini yang dikatakan oleh Speaker Dewan Undangan Negeri. Baik, saya mau didik dan saya mau ajar ini Speaker. Mungkin dia baru jadi Speaker, dia tidak tahu. Dewan Undangan Negeri atau Dewan Rakyat adalah tempat untuk membincangkan isu-isu rakyat, isu-isu kepentingan rakyat. That's why lah dinamakan Dewan Undangan Negeri ataupun Dewan Rakyat, bukan Dewan Undangan yang di-Pertuan Negeri ataupun TYT. TYT boleh memberikan pandangan, boleh bercakap dalam apa juga isu kepada pihak kerajaan dalam ucapan dasarnya. Tetapi akhirnya wakil-wakil rakyat, termasuk daripada pembangkang, mereka lebih tahu dan faham isu-isu rakyat yang berlaku di bawah. Mereka lebih mengerti apa keperluan rakyat, tentang isu tata kelola, tentang isu rasuah, tentang isu ketirisan, salah guna kuasa, isu pemberian kawasan balak, isu penggondolan Pulau Belambangan, isu mineral, SMM. Ini perlu dibahaskan walaupun tidak disentuh mungkin oleh TYT dalam ucapan dasar. Tidak ada halangan. Dewan Rakyat sendiri, speakernya, tidak pernah mengarahkan atau menghalang mana-mana ahli parlimen untuk tidak membahaskan ucapan dasar yang di-Pertuan Agong. Tiba-tiba Speaker Undangan Negeri Sabah boleh mengeluarkan sedemikian rupa. Kenapa? Kamu takutkah? Kamu takut wakil rakyat daripada pembangkang mengusulkan dan bertanya soalan-soalan rasuah, soalan ketirisan dan salah guna kuasa? Kamu takutkah soalan pinjaman 50,000 akan ditanya? Kamu takutkah dompet hilang akan ditanya? Kamu takutkah suara AI akan ditanya? Kamu takutkah tidak tahu, tidak kenal itu Albert Tay? Kamu takutkah itu suara itu adalah suara daripada orang lain? Kamu takutkah muka-muka itu bukan muka saya handsome akan ditanya? Apa punya speaker kalau begini? Baik kamu letak jawatan, bagi Atan jadi speaker. Panas. Ini isu tentang masalah rakyat. Kalau bukan masalah rakyat, isu kepentingan rakyat yang boleh dibincangkan dalam Dewan Undangan Negeri, di mana lagi mau bincang? Kedai kopi kah? Boleh disahkan di kedai kopi? Boleh disahkan, diterima usul-usul di kedai kopi, di jambatan, di tandas-tandas, selain di dalam Dewan Undangan Negeri. Apakah hanya soalan-soalan yang baik, yang menjelaskan kepada rakyat kononnya kerajaan berjaya, membaik pulih jalan, air, bekalan elektrik boleh ditanya? Saya mau mengusulkan kepada wakil rakyat pembangkang, tolong tanya, itu beg dompet sudah jumpa ke tidak? Selamat Hari Raya kepada speaker yang budiman.